Okey bang, cara pasang hook 2.0 untuk SP 6cm. Mula-mula abang kena ukur dulu SP tu. Okey, ukur sampai snap berapa panjang abang nak pakai. Okey, masukkan macam biasa dari depan. Okey, bila dah masuk macam ni kan, all in je load through. All in, tekan sampai ke dalam. Buka sedikit snap. Ni snap ni boleh buka ni. Buka. Okey, bila dia dah pas ke bawah, lepas tu lock balik. Lepas tu kunci balik di bahagian atas. Di bahagian atas ni penting lah. Kalau boleh cucuk dia dari tengah, sebab setengah so plastik dia ada macam line kat sini. Yang ni cucuk tengah. Okey, bila dah masuk ni, kat sini kita kena lock dia. Panjang mana kita nak pakai, ukur balik. Okey, dah dapat macam ni. Dapat macam ni, cucuk. Pastikan dia rata di bahagian depan. Macam ni. Okey. Cover balik macam ni. Dah siap. Ni cara pasang SP 2.0 bang. Okey, dia ada snap. Apa fungsi snap ni? Yang membezakan custom hook ni dengan custom hook biasa, bila abang beli dia tak ada snap. Yang saya punya ni ada snap. Apa function snap ni? Bila mana korang casting nanti, korang punya sok plastik ni tak tertanggal-tanggal. Ada setengah sok plastik tu yang sini dia terap tanggal, ini dia terap tanggal bila ikan makan. Ini hook normal yang korang boleh beli tak kat tackle, size 20 punya, untuk kita main SP 6cm. So saya tunjuk balik apa kelebihan custom hook kita berbanding hook biasa dekat market. Okey. Tengok abang boleh tengok kita punya ketebalan dari segi ketebalan untuk hookup. Mana lagi tebal untuk solid hookup. Okey, ketajaman pun abang boleh tengok. So itu sebab kenapa SP kita ni bila kena je auto lekat. Solid hookup. Tengok tebal tak tebal tu. Ini bukan borak kosong mah. Kenapa custom hook ni kena ada dekat korang punya box masa nak mancing. Tengok. Nampak hook mana lebih tebal. So lebih confident. Okey. Untuk 2.0 ni kadang-kadang korang kan main BC, yang mana korang kata mungkin ringan sangat, susah nak baling ke apa kan. Okey, dia datang dengan batu. Okey. Macam mana pula yang tak ada batu ni? Tak ada batu mungkin kurang berat. Okey, yang tak ada batu ni korang boleh plug in macam biasa, ataupun korang boleh tambah extension. Okey. Kat sini ada propeller. Korang boleh additional propeller tambah dekat kita punya custom hook. Sekejap saya tengok. Sekejap, saya pasang, saya tunjuk. Okey bang, sebab tu kita punya nama custom hook. Okey, yang ini abang boleh custom. Okey, untuk meringankan balingan. Lepas tu abang ada action. Hook dia kat bawah, kat atas boleh tambah propeller. Mana tu yang korang suka masuk satu spot yang cetek kan, bagi buat bising, bagi haruan tu keluar. Kadang mana yang culas tu, dia mungkin tertarik dengan kesan bunyi air tadi. Kalau macam ni dia lebih berat, dia lebih senang nak baling. Untuk action top water. Okey. Saya harap clear lah. Itu saja tips dari saya macam mana nak main hook custom. Yang ni 2.0 tanpa pemberat. Satu paket saya bahagi dua, satu yang ada pemberat, satu yang tak ada pemberat. Sebab terkadang di satu tactical spot kita jumpa spot yang dalam dengan cetek. Time tu saya bagi dua sebab korang tak akan orang kata pening nak guna action mana satu best nak pakai. Sama ada nak pakai untuk spot cetek ke untuk spot dalam. Kadang-kadang spot dalam ni haruan tak ada kat atas, dia kadang-kadang kat bawah. Lebih senang nak cari gorgon lah kan. Bila spot cetek, dia biasanya akan makan top water. Sebab spot tu cetek, dia akan lepak-lepak ke atas. Korang boleh extend propeller ke apa ke kan.
Propeller ni korang boleh beli kat rumah Oren lah. Okay, itu saja dari saya. Ciao guys.